Caranya gitu pula. Kenapa itibak kuat? Secara mudah je, secara mudah lah. Dengan kuatlah suara dia, macam mengganggu tu. Kakak jadi cabut. Apa? Itu dia. Kenapa itibak tu kuat? Kerana setiap huruf itibak tu, yakni dalam itibak tu ada istilah. Dalam itibak tu ada istilah, yakni kesemua huruf itibak. Huruf itibak ada berapa semua? 4 saja, tak banyak. Apa dia? Sa, da, ta, za. 4 huruf ni dia istilah. Bani istilah dan itibak. Setiap huruf istilah tak semestinya itibak. Kan? Contoh macam huruf qaf. Huruf qaf dia memang istilah, tetapi dia bukan itibak. Jadi dari segi proses tekanan, dia bezalah. Setiap huruf itibak tu dia memang berbeza. Maknanya kena bunyi kuat lagi lah. O contohnya, ra. Okey, dan kadang menepati makhraj sekali lah. Okey. Antara syiddah dengan jahar mana kuat pula? Syiddah dengan jahar mana kuat? Dua-dua tahan belakang tu. Antara syiddah dengan jahar mana kuat? Siapa kata syiddah kadang-kadang? Siapa kata jahar kadang-kadang? Antara syiddah dengan jahar, syiddah lagi kuat. Sebab tu bila bertembung antara dua sifat ni, tekanan pada suara tu lagi kuat. Dan kita kena ingat lah, apa ni, dua-duanya datang dari unsur yang sama. Macam suara tu daripada nafas, kan? Suara tu daripada apa? Apakah dia ta'adih suara? Ta'adih suara ialah udara ataupun nafas yang berbunyi. Dia daripada unsur sama. Kita ni ingat lagi 3 rukun. Bila kita nak melafazkan sesuatu huruf hijaiyah ada 3 rukun. Siapa dia ingat? Nafas, suara dan nafas. Betul. Yang ni bila kita nak sebut sesuatu berhuruf hijaiyah lah. Pertama kita kena ada nafas. Kita kalau tak ada nafas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, matilah, tak ada nafas kan? Yang ni ada nafas daripada paru-paru. Nafas ni daripada paru-paru, kita seduh oksigen, kita keluarkan karbon dioksida, kan? Dia panggil proses respirasi daripada paru-paru. Okey. Yang kedua kena ada suara. Suara tu apa? Angin ataupun nafas yang berbunyi. Nafas tadi udara yang tak berbunyi. Yang ni angin ataupun udara yang berbunyi. Daripada paru-paru tu kita keluar ikut mulut, ikut tengkorak kita ni, kerongkong kita ni. Dia boleh dua tempat boleh lalu. Kita boleh alihkan. Semada kita alihkan keluar ikut mulut biasa, ikut mulut biasa, ataupun ikut hidung pun boleh, kan? Cuma dalam konteks percakapan ikut mulut lah. Yang kedua suara, ataupun yang kedua nafas tadi, kita alihkan ikut pita suara.
kita lalu ikut pita suara. Nafas yang tak berbunyi itu ikut pita suara juga. Ya, saluran yang sama sebenarnya. Cuma kenapa dia tak berbunyi? Kerana nak udara tadi masa dia lalu ikut pita suara tu terbuka. Bila terbuka maka tak bunyi dah suara. Kan? Kita buka luar-luar pita suara tu. Okey. Kalau kita lepas udara daripada paru-paru tadi lalu ikut pita suara, kita kepitkan pita suara tu. Kita kepitkan. Ia akan tersangkut. Lepas tu kita tekankan. Bila dia tersangkut dan kita tekankan, maka pita suara yang terkepit tadi akan bergetar. Bila bergetar maka terhasillah bunyi. Akan terhasillah bunyi. Jadi kena ada dua benda tadilah, nafas dengan suara. Aku dah faham tu. Okey. Nafas dengan suara tu syarat pertama dan kedua. Yang ketiga syaratnya kena ada makhraj. Induk makhrajnya ialah lidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila. Saya minta maaf. Sila. Kami kelas tak tu. Okey, sila. Kat mana tadi lupa? Apa ni? Makhraj. Induk makhraj ialah lidah. Jadi suara tadi tu keluar ikut mulut. Lepas tu kita letak di bibir lah contohnya. Kan? Kita letak di bibir. Bibir tu kita rapat. Kita rapat bibir. Maka suara tadi tertahan. Tertahan. Lepas tu kita lepas. Ba. Jadi huruf ba di bibir. Qa. Jadi huruf qaf di pangkal lidah. Kan? Cuma yang kontrol bunyi huruf tu di bibir ke, di lidah ke, tepi lidah ke, ialah lidah. Induknya ialah lidah. Jadi bila kita belajar sifat huruf ni, kita akan belajar tentang tiga benda utama, iaitu nafas, suara dan juga lidah. Cara kita nak kontrol lidah tu, pangkal lidah angkat ke, tepi lidah angkat ke dan sebagainya lah. Kan? Walaupun ba tu bunyi di bibir, tetapi masa sebut ba tu lidah kita tak betul kedudukan dia. Kita terangkat pangkal lidah sikit ke contohnya, kita terangkat sepanjang tepi lidah angkat sikit ke contohnya, maka dia tak akan sempurna bunyi ba tu. Kan? Kalau nak tahu sempurna tak sempurna, cuba sebut ba, kita angkat pangkal lidah, bunyi ba ke agak-agak. Bra akan bunyi gitulah, kan? Jadi nak tahu lidah sepatutnya macam mana masa bunyi ba tu, sifat. Yang mana dua unsur dan yang paling penting dalam sifat ni, itu yang membicarakan tentang lidah. Masa kita bincang sifat ni, iaitu pangkal lidah dan sepanjang tepi lidah. Kan? Ini yang panggil istifah dan infitah. Okey? Jadi tiga benda tadi. Yang kita sebut huruf bunyi tak betul tu, tadilah, sama ada kita tak kena kontrol suara, tak kena kontrol lidah kita, tak kena letak pada makhraj bunyi, maka salah lah bunyi. Kan? Mudah sebenarnya, mudah sangat. Tapi mudah pun ada pening gitu kan. Jadi antara syiddah dengan jahar ni, syiddah yang lebih kuat. Tekanan pada suara lagi kuat lah berbanding dengan nafas. Okey. Sifat yang paling kuat apa dia? Sifat huruf yang 17 tu yang paling kuat. Ini kita main teka-teki ya. Tak, sifat. Tak tu huruf yang paling kuat. Yang 17 sifat apa kau? Qala.
qalqalah sifat yang paling kuat. Siapa ke peringkat dia ada lantunan pada pressure pada sifat tersebut. Qalqalah paling kuat sebab dia di dalam qalqalah dia ada syiddah dan juga ada jahar. Itu poin dia. Macam dalam itibak tadi ada istinlak, jadi itibak lagi kuat. Maka dalam qalqalah tu dia ada syiddah dan ada jahar. Maka dialah paling kuat. Hebatnya dia. InsyaAllah. Itu persoalan antara persoalan yang kita kena tahulah bila kita membicarakan sifat huruf. Yang mana ada sifat yang kuat, ada sifat yang lemah. Ada sifat yang lemah. Okey, boleh faham ke? Ni kita saya terang ni benda kita dah belajar. Kita dah belajar belaka kan? Ya. Ni ibarat orang kaji lah ni. Orang kaji. Sebab ada orang tanya, so, Ustaz, sifat ni mana lebih kuat Ustaz? Jadi kita ulang balik lah. Okey, sambung macam surat 52 ayat